Saya baru tengok satu video yang buat saya diam sekejap. Rasa macam tersentuh. Isteri Alif Shukri, Syahidah, dia share cara dia didik anak dia, Amar Ahyan. Bukan benda biasa-biasa, tapi pasal urusan jenazah. Dia cerita, dulu masa ayah dia masih hidup, mereka adik-beradik memang wajib hadir setiap kali ada orang meninggal dunia, tak kira kenalan atau saudara. Ayah dia akan call satu persatu, pastikan semua datang. Bukan saja untuk ziarah, tapi sebenarnya ayah dia tengah ajar sesuatu yang besar tentang tanggungjawab fardu kifayah. Dan benda tu lekat dalam diri dia sampai sekarang. Bila ayah dia dah tak ada, dia kata dia sendiri dah terbiasa dengan suasana tu. Dah faham kenapa dulu ayah dia bertegas macam tu. Sekarang, dia cuba buat perkara yang sama dekat anak-anak dia. Terutamanya Amar Ahyan. Dia nak anak dia ada pengalaman sendiri, tahu macam mana nak uruskan jenazah. Bukan sekadar tahu, tapi faham sesuatu yang buat ramai orang tersentak juga. Dia berharap satu hari nanti bila dia dan suami dah tak ada, Amar mampu uruskan jenazah mereka berdua dengan sempurna. Mandikan, solatkan, uruskan pengebumian. Dan dia harap Amar boleh jadi contoh untuk adik-adik dia yang lain. Kadang kita tak fikir sejauh tu kan? Tapi bila dengar benda macam ni, terus terfikir, kalau kita di tempat Amar, kita dah bersedia ke belum? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.